Sahabat saya selalu menderma, banyak buat baik tapi tidak semayang. Apakah hukum, diterimakah amalannya? Okey. Dia kawan dia tak semayang, suka menderma dan berbuat baik. Buat baik pada orang tua, buat baik pada jiran-jiran. Kami tak semayang. Jawapannya, segala kebaikan dia itu ada pahala. Dia tak semayang, dia derma, dapat pahala. Ditulis dalam buku amalannya, ditulis pahala. Walaupun dia tak semayang. Dia tak semayang, kemudian dia buat baik kepada ibu bapa, ditulis pahala buat baik. Semua tu dapat pahala. Faham lagi? Tetapi pada akhirat nanti, pahala-pahala dia tadi tidak diambil kira. Faham? Hanya ada di dalam buku sahaja. Kerana dia pernah melakukannya. Kenapa tidak diambil kira? Kerana dikira yang mula-mula solat dulu. Kalau solat ada, baru dikira masuk sama pahala tadi. Kalau solat tidak ada, pahala dalam buku tadi tidak ambil kira. Mana tidak berguna. Sama seperti kita kerja sebulan 30,000. Sebulan 30,000, sebulan 30,000. Dah kalau kita kerja 20 tahun, dah 2 juta duit kita, betul tak? Tapi Allah beri kita sakit yang tak boleh menggunakan duit itu. Ada tak begitu? Ada tak? Orang sakit, duit berjuta, boleh guna ke tak? Tak boleh guna. Sama juga orang ini, pahala banyak, pahala buat baik, pahala derma, pahala sedekah, pahala infak, tapi tidak sembahyang. Pahala tadi tidak berguna. Dah siapa kata tidak berguna? Nabi kata. Nabi kata, "Wana awwalu ma yuhasabu alaihi 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Mula-mula perkara yang akan dikira dahulu terhadap seorang manusia pada hari kiamat ialah sembahyang. Faham? Kira sembahyang dulu. Kalau ada sembahyang baru kira yang lain. Kalau sembahyang tidak ada, go back yearly, balik awal. Faham lagi? So cerita dia bukan tak dapat pahala. Tapi kena kira dulu ada solat ke tak? Kenapa kira solat dulu? Kerana Nabi kata dalam hadis yang lain, umududdin as-solat, tiang agama solat. Faham lagi? Jelas.